pernah dengar kata orang, ibu hamil perlu makan untuk 2 orang, mitos atau fakta? Ibu hamil kena makan 2 kali ganda semasa berbuka? Sebenarnya ibu hamil tak perlu makan 2 kali ganda. Keperluan kalori meningkat secara berperingkat mengikut trimester. Trimester pertama, tiada peningkatan kalori yang signifikan diperlukan. Trimester kedua, tambahan kira-kira 300 kalori sehari. Trimester ketiga, tambahan kira-kira 500 kalori sehari. Jadi, penting untuk meningkatkan kualiti pemakanan, bukan kuantiti. Untuk memenuhi tambahan kalori ini, ibu hamil boleh menambah. Trimester kedua, sebiji pisang dan segenggam kacang. Trimester ketiga, sepotong roti gandum dengan mentega kacang dan yogurt rendah lemak. Ini memastikan nutrisi mencukupi tanpa berlebihan. Makan berlebihan boleh menyebabkan penambahan berat badan berlebihan yang meningkatkan risiko komplikasi seperti GDM dan tekanan darah tinggi. Fokus pada pemakanan seimbang dengan gabungan karbohidrat kompleks, protein tanpa lemak, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kesihatan ibu dan bayi. Ingat, kualiti lebih penting daripada kuantiti. Amalkan FT Mama setiap hari sebelum juadah sahur untuk bekalan nutrisi ibu dan anak dikandung semasa berpuasa.